like the wind. No, 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 no. Just like the wind. Just like the wind. Just like the wind. Just like the wind. No, 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 no. Just like the wind. Baik, sekarang saya bersama dengan PK Co-Curriculum iaitu Tuan Haji Anwar. Assalamualaikum Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harapan cikgu untuk majlis kejohanan akan datang? Okey, untuk akan datang cikgu, untuk tahun ini cikgu nampak persiapan dan perjalanan program lebih lancar, dan cikgu tentulah harap walaupun tahun ini lancar, harapannya pada tahun depan dia lebih tersusun lagi. Okey, dan mungkin lebih kemas lagi dari segi perjalanannya. Baik, akhir sekali soalan saya. Apakah pesanan-pesanan cikgu untuk calon-calon pelari yang akan datang? Okay. Sebenarnya pada peringkat sekarang ini, kepada pemenang-pemenang iaitu daripada nombor 1 sehingga nombor 10, kita akan panggil semula, akan kumpul. Nampak di sana pun sedang ada taklimat khas kepada pemenang-pemenang nombor 1 hingga 10. Kita akan laksanakan latihan intensif. So latihan intensif ni sebab kalau untuk difahami, jarak larian kita hanya 3 km ataupun 4 km. So dia bukanlah standard jarak yang sebenar. So selepas ini mereka perlu ada latihan intensif untuk pastikan standard larian itu mengikut standard tandingan MSD dan lebih atas lagi daripada itu. So harapan saya tentulah tahun ini kita dapat mencapai medal atau mata atau kemenangan yang lebih merangsangkan pada tahun ini. Mungkin untuk pertama kali kita jadi top 5 dalam kategori sekolah menengah untuk kejohanan mentadisa MSSD 2026 nanti, insya-Allah.